Perlawanan pingat emas beregu campuran di antara Aaron Taiwei yang akan bergandingan bersama Akila Maisara bagi mewakili Melaka. Akan menentang pasangan daripada Kelantan ini, Kai Sing dan juga Chan Wisi, Kelantan dan Melaka. Mata pertama untuk wilayah persekutuan. Satu smash. Permulaan yang baik untuk kedua-dua pasukan ini. Lima sama. Semakin menarik. Cantik. Sayang. Ni semakin laju bergerak sebenarnya matanya demi mata. Tujuh, 8. Berjaya diambil oleh Aaron. Sebelum baik. Keluar. Keluar untuk mata ke-11 Nur Akila. Begitu juga rakan sepasukannya, gandingan wanitanya itu beraksi ataupun bernaung di bawah Persatuan Badminton Malaysia. Kemara ke perlawanan akhir ini. Jaring. Satu lagi smash. Lihat bagaimana pukulan pemain yang berada di ranking ke-20 dunia untuk acara beregu lelaki. Ranking yang dikemas kini oleh Persekutuan Badminton Dunia, Badminton Antarabangsa. Peluang kesilapan di situ. Pemburuan mata yang seterusnya. Kali ini beliau berjaya menewas 13. Kandas pula di situ. Diamkan oleh beregu Melaka ini. Masuk dari Nur Amira untuk mata ke-17 mendahului buat kali pertama. Pukulan ke baseline. Satu smash. Tidaklah begitu berbahaya. Dan masuk untuk mata ke-19. Terusnya. Pukulan di hadapan jaring. Cantik. Ianya masuk. Peluang untuk Kelantan menyamakan kedudukan. Nur Amira.
Pukulan demi pukulan yang terus dibalas dan dibiarkan. Bijak tindakan. Mereka sekarang mendahului pada ketika ini untuk mata akhir. Pemburuan pingat emas di set yang pertama. Dan terus dihabiskan oleh Aaron Tai. 29 dalam acara beregu campuran. Manakala Nur Akila di ranking ke pelapis masa depan negara dalam acara badminton ini. Kembali diteruskan untuk set kedua. Kesilapan. Satu smash yang cukup baik. Satu lagi tidak menjadi pula. Aaron Tai dan Nur Akila, pemenang pingat emas dalam acara Sukma di saya persekutuan. Perlawanan akhir. Cantik. Lagi yang panjang dan akhirnya Chang Wixi boleh. Cantik. Pada acara Sukma badminton campuran di Sarawak, ketika itu beregu campuran dari Selangor dan menyaksikan beregu dari Melaka ini turun sekali lagi ke gelanggang ini untuk mempertahankan pingat emas. Mata yang seterusnya ada ruang kosong hantar bulu tangkis itu untuk mata yang ketujuh, dibiarkan untuk mata ke-8. Satu smash. Tidak berjaya lepas kes itu. Satu drop yang dilakukan oleh Aaron Tai. Kali ini tidak menjadi pula dengan ataupun mata yang seterusnya. Keluar pula. Ke bahagian backcourt. Baik. Bagaimana backhand yang cukup tajam dan tenang diambil oleh Akila. Cantik. Sayang. 10 sama mengikat kedudukan. Dan untuk mata mudah, cantik. Hari ini merupakan hari terakhir untuk pemburuan kesemua pingat, melibatkan 474 acara pingat. Dan badminton ini merupakan salah satunya. Bagi keseluruhan pungutan pingat untuk hari terakhir ini, Selangor tuan rumah mendahului dengan jumlah satu pada jam 9 pagi. Muhammad Aziz, pemain individu yang seterusnya. Manakala wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 100. Manakala di tangga terakhir Brunei, kedua terakhir Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Perebutan pingat emas untuk acara badminton kategori beregu campuran. Kang Kai Sin dan juga Chan Wensi. Kali ini kesilapan pun. Keempat-empat pemain ini merupakan pemain yang bernaung di bawah Persatuan Badminton Malaysia, BAM.
Satu lagi kesilapan dalam misi mereka untuk memburu emas, mempertahankan pingat yang dimenangi sebelum ini. Apakah ianya akan diheret hingga ke rubber game set yang ketiga? Return yang baik ditunjukkan. Flip yang dilakukan ke bahagian belakang. Dibiarkan, namun ianya masuk. Satu smash. Return yang baik dilakukan. 16-19. Baik. Secukup rasa untuk mata yang seterusnya ke. Rentai. Satu lagi smash yang mungkin dilakukan. Dibiarkan untuk 19 sama. Pemenang pingat emas edisi yang lalu ini terus mengejar untuk mata yang seterusnya. Untuk Melaka sebenarnya. Masuk servis itu. Ini mungkin peluang untuk mempertahankan pingat emas. Serangan yang agresif ditunjukkan. Dibiarkan. Tindakan yang baik ke ini. Cantik. 21-20, mata akhir. Match point. Cantik. Walaupun mereka ketinggalan sebentar tadi. Sekali lagi mengheret. Mata Dius. Tidak masuk. Apakah boleh mengheret perlawanan ini hingga ke servis untuk Kelantan. Tidak berjaya diambil oleh Nur Akila Maisara. Keluar. Cantik. 5-0. Kedudukan yang semakin selesa. Yang benar mereka. Return yang baik. Masuk. Makan ini. Cantik. Akila. Cantik. Bukan cengkaman. Masuk. Mata ke-15. 15-0. Apakah yang berlaku pada ketika ini? Ianya semakin menimbulkan tanda tanya. Dengan kecemerlangan bergu dari Kelantan ataupun daripada Melaka. Cantik. Pukulan dari Erentai. Masih lagi dalam rally yang panjang. Akhirnya bijak tindakan dari
Fokus yang tinggi terus ditunjukkan. Baik, dia ambil. Dan satu drop, ya, satu mimpi ngeri untuk beregu dari Kelantan ini. Masuk, mujur. Cantik, akan menghampiri mata match point. Tidak menjadi dari Aaron. Keluar, belum lagi. Belum lagi, masih lagi berhati-hati. Tidaklah begitu mendebarkan mata ke-8. Satu smash. Kita di hadapan jaring untuk mata penamat. Akhirnya pingat emas yang berjaya dipertahankan